Matematik tahun 3 muka surat 102. Bahagi masa. Soalan 1, bahagi. Soalan A, 36 jam bahagi 3. Dalam sifar 3 ada tak 3? Ada, iaitu 1/3 kita akan dapat 3. 3/3 kita akan dapat 0. Lepas tu 6 ni turun ke bawah. Dalam sifar 3 ada tak 6? Ada, iaitu 2/3 kita akan dapat 6. 6/6 kita akan dapat 0. Jadi jawapannya adalah 12 jam. Soalan B, 245 minit bahagi dengan 5. Jadi dalam sifar 5 ada tak 24? Tak ada. Yang ada hanyalah 20, iaitu 4/5. 4/5 kita akan dapat 20. 24 tolak 20 kita ada baki 4. 5 turun bawah menjadi 45. Dalam sifar 5 ada 45, iaitu 5/9. Kita akan dapat 45. Jadi 45 tolak 45 kita akan dapat 0. Jadi jawapannya adalah 49 minit. Soalan C, 108 saat bahagi 6. Jadi dalam sifar 6, 1/6 kita akan dapat 6. Jadi 10 tolak 6 kita akan dapat baki lagi 4. 8 ni turun bawah menjadi 48. Jadi dalam sifar 6 ada 48, iaitu 8/6. Kita akan dapat 48 sama dengan 0. Jadi jawapannya adalah 18 saat. Soalan D, 48 jam 16 minit bahagi dengan 8. Dalam sifar 8 ada tak 48 jam? Ada, iaitu 6. 6/8 kita akan dapat 48. 48 tolak 48 kita akan dapat bakinya 0. Lepas tu dalam sifar 8 ada tak 16? Ada, iaitu 2/8 kita akan dapat 16. 16 tolak 16 kita akan dapat baki 0. Jadi jawapannya adalah 6 jam 2 minit. Soalan E, 172 minit 15 saat bahagi 4. Jadi kita darab 4, iaitu 4/4 kita akan dapat 16. 17 tolak 16 kita akan dapat baki lagi 1. 2 ni turun bawah menjadi 12. Dalam sifar 4 ada tak 12? Ada, iaitu 4/3 kita akan dapat 12. Jadi bakinya adalah 0. Yang ini pula, dalam sifar 4 ada tak 5? Tak ada. Yang ada 4, betul tak? Jadi 1/4 kita akan dapat 4. 5 tolak 4 kita akan dapat baki 1. 6 ni turun ke bawah menjadi 16. Dalam sifar 4 ada tak 16? Ada, iaitu 4/4. Kita akan dapat 16. 16 tolak 16 kita akan dapat bakinya 0. Jadi jawapannya adalah 43 minit 14 saat. Soalan kedua, kira. 296 jam bahagi dengan 2. Dan sifar 2 ada 2. Jadi 1/2 kita akan dapat 2. 2/2 kita akan dapat baki 0. 9 turun ke bawah. Dalam sifar 2 ada tak 9? Tak ada. Yang ada yang berdekatan 8. Jadi 4/2 kita akan dapat 8. 9 tolak 8 kita akan dapat baki 1. 6 ni turun ke bawah menjadi 16. Dalam sifar 2 ada 16, betul tak? Jadi 8/2 kita akan dapat 16. 16 tolak 16 kita akan dapat bakinya 0. Jadi jawapannya adalah 148 jam. Soalan B, 21 minit 49 saat bahagi dengan 7. Dalam sifar 7 ada tak 21? Ada, iaitu 3/7 sama dengan 21. 21 tolak 21 kita akan dapat bakinya 0. Dalam sifar 7 ada tak 49? Ada, iaitu 7/7 kita akan dapat 49. Jadi 49 tolak 49 kita akan dapat bakinya 0. Jadi jawapannya adalah 3 minit 7 saat. Jadi ini adalah jawapannya.